Baik Ustaz, kita sambung balik pasal tadi. Boleh minum dulu Ustaz kalau nak minum. Baik, terima kasih. Saya nak cerita satu kes ni. Lelaki muda, umur baru 30-an, datang dekat saya sebab terlalu takut tidur malam. Takut nak tidur Ustaz. Boleh tahu sebab apa tu Ustaz? Dia kata tiap kali nak lelap, dada dia berdebar, nafas rasa tak cukup. Kadang tiba-tiba tersentak bangun macam nak mati. Daripada simptom tu, macam panic attack pun ada Ustaz. Betul. Tapi yang menarik, masa saya tanya pasal rutin harian dia, rupanya perut dia memang bermasalah lama dah. Maksud Ustaz? Macam mana? Apa yang jadi dekat dia sebenarnya? Bila dia bangun pagi, mulut pahit, kerap sendawa, perut berangin, membuang tak lawas, badan cepat gelisah. Kiranya badan dia memang tak tenang pun selama ni. Betul. Kadang orang tak sedar, bila usus dan perut sentiasa bermasalah, badan jadi susah nak relax. Patutlah ramai anxiety, jadi susah tidur. Sebab badan dia sendiri dalam keadaan stres. Saya selalu pesan, jangan tengok anxiety ni dari sudut otak je. Maksudnya kena tengok sistem dalaman jugalah kan? Tepat. Sebab ada orang, bila perut dia makin sihat, emosi dia pun makin stable. Ustaz ada kongsikan apa-apa petua ke untuk diorang? Masa tu saya mula kenalkan satu herba yang saya sendiri perhati ramai orang sesuai amalkan. Boleh Ustaz kongsi sikit herba apa tu Ustaz? Herba tu fokus dia lebih kepada bantu sistem penghadaman dan dalaman badan. Okey, kejap. Jangan cerita dulu. Kita sambung next episode sebab part ni dah makin menarik. Masuk sebentar, yo masuk sebentar.